So untuk passenger princess di luar sana, ini dia. Dekat bawah seat ni ada drawer. Untuk interior dia, apa yang best? Number one is definitely the cabin spaces. Ada banyak gila tempat untuk kau letak barang. Mari sini aku tunjuk. Ni ada tempat letak barang. Aku letak aku punya smart tag dengan aku punya access card dekat sini. And then bila kau pergi sini, ni ada wireless charger lah untuk korang charge phone kau. Tapi aku letak gula-gula je sebab aku tak ada phone yang support wireless charging. Ni dekat tepi ni boleh letak barang juga. This is where I put my car key, I put my wallet, and then another access card here. Kat sini pula ada cup holder. Aku agak surprise, cup holder dia agak besar je. Botol ni pun boleh masuk. Of course kena squeeze sikit, but still you can put your bottle here, you can put your coffee cup here. Dekat dalam ni ada lagi space untuk korang letak korang punya barang. Sebenarnya untuk letak botol, sebab ni dia ada cooler dekat sini. Kau boleh on dia punya cooler ni, yang ni kau off. Untuk passenger pula, yang ni macam standard lah. Ni soft opening soft opening box. Nice. So ada tempat letak barang juga dekat sini, which is quite deep. All the way left to right, letaklah barang apa-apa kau nak, letak tisu ke apa ke. Kat passenger pun ada juga tempat letak barang dekat sini macam driver lah. Sama. Dekat atas ada tempat simpan cermin mata. Nice. Dia punya bahagian tepi ni pun agak besar sebenarnya. Kalau botol besar macam ni pun kau boleh letak tau dekat sini. Nampak ni? Ni kena squeeze sikit lah. Tapi still kau boleh letak, kau boleh tolak sampai ke hujung sana. Nice kan? Kat sini pun ada lagi. Macam boleh letak barang juga sikit. And dekat tepi ni ada box juga untuk kau simpan-simpan barang. Nampak? Banyak kan dia punya cabin space. So untuk passenger princess di luar sana, ini dia. Dekat bawah seat ni ada drawer. So kalau ada 2-3 pasang kasut, korang boleh simpan dekat dalam ni, tak ada masalah. And then you just push it back, simpan bawah seat. Tempat letak phone ni makes a lot of sense. Sebab aku selalu rasa, aku selalu persoalkan tau, kenapa car manufacturer dekat luar sana buat kereta kan, mesti nak buat cup holder sampai 8. Siapa bawa cup sampai 8? Semua orang bawa phone. Jadi kalau ada 4 orang dalam kereta, akan ada 4 phone. Tapi langsung tak ada tempat letak phone. Selalunya tempat letak phone untuk driver sahaja. Tapi ni dengan passenger sekali dia bagi. Kan bagus. Sebab tu aku cakap Mitsubishi X-Force ni best. It makes a lot of sense. It ticks a lot of boxes.